Assalamualaikum. Hari ni akak nak buat rendang. Jadinya rendang kita ni rendang yang orang kata kalau kita nak bubuh ini boleh, tak nak bubuh ini boleh. Macam-macam tu lah. Tapi hari ni nak bubuh pegaga, special sikit pegaga. Kita nak bubuh rendang kita tu ada pegaga. Elok tu sebenarnya bila kita tambah-tambah dengan bahan-bahan yang lain. Okey, yang pertama sekali kita ada serai. Ni serai. Serai ni macam biasalah kalau kita nak jadikan dia punya bahan-bahan tu banyak, kita kena bubuh serai dia banyak. Bawang dia pun bawang. Ni halia, lengkuas, bawang putih. Ini buah keras. Ini rempah ratus dia seperti jintan manis, jintan putih. Ketumbar. Itu bahan-bahan yang kita nak buat. Kunyit pun kita bubuh juga. Itu je bahan-bahan yang kita nak buat rendang kita hari ni. Seperti biasa, cili kering dia ada lah. Itu daun salam. Kalau kata ada daun salam, kita bubuh. Kalau tak ada, kita tak bubuh. Ni daun kunyit ni tak tahulah jumpa tak jumpa. Mumpui daun kunyitnya. Okey. Bahan-bahan ni semua kita nak blender. Ini bahan-bahan yang ni kita nak sangai dia. Sangai tu macam biasalah. Kering. Lepas tu kita masak. Sangai. Lepas tu kita blender sekali. Okey. Jom kita nak blender dia. Minyak kita panas. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pandan. Sajalah nak bagi wangi. Masukkan daun pandan. Masukkan lagi bahannya ada. Okay, kita masak dia sampai pecah minyak. Kita sangai tadi, jintan manis, jintan putih, ketumbar. Kita sangai dulu tau. Kemudian kita blender halus. Kita masukkan bismillahirrahmanirrahim. Masukkan gula gerek. Masukkan. Dua jadi. Sebab dia tebal. Kita betul dia pecah minyak. Kita masukkan ayam. Bismillah. Kita masukkan garam, nampak tu? Style orang zaman dulu lah. Main menggenggam. Ini cukup lah. Janganlah masih banyak kan, takut juga masih tu. Okey, dia punya air tu nampak je udah keluar. Okey, kita nak masukkan santan. Okey, masukkan santan. Kita masukkan asam keping dalam 5 keping. Salam. Kita nak buat sampai dia kering tau. Tak ada nak kuah-kuah lagi, kering. Masukkan kerisik dalam 2 sendok. Kita masukkan sikit serbuk perasa. Okey, kita masukkan daun pegaga. Pegaga. Kalau ada daun maman, lagi special. Tapi kita ada daun pegaga, kita masukkan daun pegaga.
Okey. Rendang ayam kita siap. Jadi kita nak simpan dia lama. Jadi kita kena masak dia sampai kering. Okey. Kepada yang menonton, boleh cuba. Selalu kita makan rendang yang rasa biasa-biasa, yang kita duk buat biasa tu. Hari ni kita ubah sikit, bubuh bahan-bahan yang banyak sikit. Jadi kita jumpa lagi dalam menu-menu yang lain. Komen, share dan subscribe. Bye. Dah boleh dah.